Kita sebut bila tadi isu ni? Isu ni baru sebut tadi. Ah, baru tadi yang kita sebut dah naik di berita ni, isu ditegur ni. Dia olah tu je daripada 3-4 hari lepas ke apa kan, kita cakap hari ni, misalnya tarikh hari ni dah lajak 2 hari. Jadi dia cakap 2 hari lepas. Dia cari berita-berita mana yang 2 hari lepas dia angkat isu Tok Mat pasal perempuan punca dia. Sebab apa yang saya cakap tentang isu, misalnya present ataupun cerita tentang secret weapon. Ni apa? Secret education ni. Secret weapon lain pula. Secret weapon ni maksudnya apa? Senjata rahsia. Itu je. Pernah faham? Kadang-kadang orang tak tahu. Dia kata apa? Berkaitan dengan tu, kita cuba buat isu nasi lemak anak dara. Itu cara yang pertama. Ada cara kedua, kita tengok apa yang nak reason tentang Musang King. Dah melekat wifi si Ismail pula. King Musang. Kawan tu tak tahu apa lah, tapi hubung King Musang yang Cina tu main tumpang. Faham tak? Orang cakap kat sini, bila kamu seorang yang tali barut, orang panggil tali barut dalam parti UMNO, tali barut dalam parti macam Tok Mat ni, tali barut dalam parti PKR, dia masuk, dia pergi kat PAS. Bila orang cakap hal-hal isu rasuah, dia cakap depan-depan orang, saya dah bagi dah duit 2 juta kepada ni apa semua, orang pun ambil buat rakaman. Bila rakaman diceritakan balik apabila kamu punya menteri tu kena tangkap, ditahan. Bila tahan, dia tunjuk ni bukti kata kamu buat tentang program-program penambahbaikan baru apa semua ni, tapi tak jadi pun. Bila dibuka balik, rupanya bagi kat parti. Orang akan tanya dia, betul dia bagi kat parti duit ni, kamu pelingkup orang, bagi rasuah zakat lah apa semua, pergi colek anak isteri orang, atas reason apa kamu buat tu? Kena anak menteri ke, anak polis ke, anak ketua askar ke, ketua apa ke, Dapatan Jakim ke. Bahkan dia panggil ketua Jakim pun tak boleh berdebat dengan kita. Kita kata dah kamu tak bagi dia balik, siapa tak bagi balik? Bukankah kamu rujuk kat Hindu tu, dengan isu laporan IP di Flash tu, di KL. Dah tahu dah isu tu kat mana, kes tu, dengan perabot lah, dengan kad penalamnya ID, saya pergi panggil pengadu punya bapak tu, pergi psikologi pengadu. Nama kita cakap statut, tak payah sebut nama saya pun tak apa, saya cuma cakap statut sebelah sini. Pengadu nama Muhammad Fidah Ismail, ayah dia nama Ismail Hussein. Jadi pengadu bawa ayah dia pergi sebab atas laporan tu, buat laporan kerana IP tu saluran bapak dia. Kan, tapi dia pergi bawa saluran bapak ni, maksud dia waris lah. Tapi waris isteri rujukan bila dicolek, dia kena rujuk pada suami, betul? Bukan rujuk pada bapak lah. Lagi dia main bapak, takkan bapak kahwin dengan menantu kot, macam kes di Johor sana, kan? Anak duduk rumah, lepas tu kerja balik sebulan sekali, lelaki tu ada bapak, macam Tok Mat ni lah, kita ada anak lelaki kan, kahwin dengan si nama Izzati tu, macam di Johor. Sama juga, mula-mula duduk, suami pergi kerja sebulan baru balik rumah, dia sedekah bini dia kat bapak dia. Tahu sedekah? Tu zakat lah nama dia. Zakat apa dia? Buka pintu bilik, anak aku tak ada, tak apalah. Mungkin esok dia nak balik dah ni, kat sebulan dah ni, esok dia paskat dia balik saya tak ada pula. Dia dah naik atas badan ataupun rogol. Lepas tu hak tu pula sonok kena rogol, esok laki dia pun tak ada dah sebulan 2. Laki aku pun tak ada, bapak pun bapak lah. Panggil bapak pula, OT tu panggil bapak, ketuk pintu, bapak mana anak bapak, dia zina. Ini cerita apa, cerita sedap ni, cerita orang tekan nafsu ni. Kerja baik jadi jahat. Orang yang jahat pun lagi jahat, bertambah dia jahat. Kesudahan dia dalam parlimen masuk pun dia akan buat kerja cincai kan. Kita bagi apa-apa kita dengar ni, kita nak cakap isu tu untuk pelajar sebenarnya, untuk diri sendiri pun, untuk orang lain dengar. Kita jangan rasa kita ni cakap untuk kosong, kita jangan kita cakap ni macam mana mereka ni.
Cakap kosong. Dia rasa diri dia cakap ni tak lagi balik. Tak apa, biar pergi tu mereka pandai-pandai kan. Kalau tak mau pun, yang pasal kalau kita tak mau apa. Tu kali Jamaluddin, itu bentang isu apa, ganja lah, rapu-rapu lah isu. Bukan senang nak buat ganja. Nak basmi lah, nak jual lah apa. Mana ada yang nak benarkan jual ganja. Kerja-kerja lain tiada gantian yang kamu buat di hospital, medical semua release bukan lama tu, hospital lama-lama tu. Semua negeri di Pahang tu. Di negeri lain tu pun, isu tu pun dekat 5 camp dalam satu negeri. Kalau dihimpunkan kamu punya tali barut punya dadah gantian tu, dengan apa-apa lagi, tak campur lagi. Dengan penjualan morfin, campur methamphetamine, duduk dengan cannabis. Esok kawan ni, anak dia, anak Tok Mat ni, tak ada penagih dah ada anak dia methamphetamine kan. Jadi dah anak dia macam mana tu, tengok Ukasha tu, pergilah cari bekalan, tak ada. Pergi tengok kat mana ada jual. Tu ada tu tengok. Jual tu campur morfin, methamphetamine. Kerajaan Khairi Jamaluddin tu apa? Dadah gantian methadone. Pergi. Dia pun pergi. Ada encik saya nak beli apa ni, ganja. Ganja itu hari saya tiada. Sekarang pokok-pokok sudah mampus. Pokok-pokok UMNO. Jadi ada, tapi petang sikit lah ataupun malam ke. Yang cakap tu ni, geng-geng Hindu Parea ni. Lepas tu, boleh tak pakailah dulu morfin yang ni, Yellowstone. Dia pun ambil balik. Lepas tu ketagihan, macam mana muka mereka di media macam tu. Kalau macam mana muka Hakim ni, AG ke, macam di media kita tengok ni, kulit dia tak nampak kotak pun macam kes-kes Ukasha ni. Tapi kadang ada orang cakap vitamin, ada orang cakap morfin ni. Apa punya dapur ni. Sampai melayang-layang jalan toyong hayang cakap buat drama pun ada. Dulu tak jumpa muka dia macam ni. Cakap pun macam ni. Cuba kau tengok contoh orang yang bercakap macam aku ni macam mana. Macam mana kata dia kata tu Tok Mat dah tua lah, tak payah lawan lah. Nak tumbuk pun dia rebah lah, jatuh. Pasal lah ni. Tak payah. Tak boleh lah. Kita bukan nak tumbuk dia. Kita nak cakap lawan hujah mulut ni, arguments. Tumbuk dia memang dah tahu dah. Memang sekali je bagi siku bagi lutut ke. Bukannya 2 kali saya tengok ingat. Saya tengok memang sekali je. Kalau Hakim tu pakai AG tu, saya fikir mungkin 3 kali ke, 2 kali ke, besar badan dia. Betul tak? Kita fikir ni nak pergi makan dia ni, nak 3-4 kali ke. Kadang-kadang tak rebah hari ni. Orang panggil tak jatuh lagi. Besar sikit. Sebelah tu pun mungkin 2-3 kali ke. Tapi kalau macam Tok Mat ni, ataupun mana lagi yang mana, tu lompat sana lompat sini, UMNO, sekali je. Acil lawannya. Bukan nak cakap besar lah. Kau boleh lah, umur kau dah 65, dia dah umur 68. Aku umur 65 ke, aku umur 78 ke, 92 ke, tak kisahlah. Kau umur sekarang 65, 70. Memang muda. Terima kasih, dia kata. Kata aku 65. Okey lah, kau umur 78. Aku umur 81. Boleh? Sekarang ni kau datang. Dia pun datang dengan exercise apa pun tak, dengan sagi tak pergi jogging. Dia besar-besar cakap pandai. Macam mana Cik Suhaili makan tebuan tu. Makan tebuan memang cakap kuat, tapi kerja tak reti. Cakap betul. Cakap bukan betul apa. Cakap tu macam nak fight. Macam mana peguam minum arak kan, berhujah argumen lah. Macam tu lah. Sama. Tak minum arak, dia tak boleh cakap pula. Lepas tu kita tengok engkau ni hari tu hari cakap pompang. Takkan tak tahu. Duduk macam mana kita tengok dia maki orang di sana. Kan? Bila maki orang tengok apa ilmu dia pakai ni. Contoh di Kelang. Kamu semua pegawai-pegawai, kamu ingat siapa yang kurang ajar dekat sini, cakap kurang ajar pada mana-mana ibu bapa yang datang nak bercakap anak dia dibuli tadi, yang ataupun diganggu, menangis-nangis, kau tahu tak? Nangis-nangis. Orang dengar lah. Nangis-nangis. Siapa tu menangis tu? Ibu bapa tu menangis tau. Kerana anak dia kamu buat apa? Kerana anak dia kamu
Ada yang rotan lah apa semua. Siapa rotan tu? Orang cakap rotan hari tu dia benarkan boleh di sekolah. Yang kau pergi rotan untuk apa-apa. Dia boleh cakap kau rotan orang mana yang kau rotan tu. Orang suruh rotan di sekolah dibenarkan, tapi ada yang kata tak boleh, macam si Syed Saddiq tu. Tengok dengan memo di sana, di kita punya WhatsApp kan, tu memang cakap kat sini. Tadi orang cakap tu siapa tu yang tentang parlimen tu. Ini kabinet bayangan, orang terpelajar je. Tapi orang yang tak terpelajar, yang tak tahu apa, kau diam. Kau tak hati berdebat apa, sebab kau kena terkajang macam dengan Hindu tu, kenal tu. Nangis-nangis tu tepi jalan. Kau jangan sampai macam tu. Orang cakap kat sini bila dia tengah hot kat sini, orang suruh diam. Kau nak cakap isu-isu bazir. Current elektrik aku cas pada kau tarif elektrik nanti. Kau kena bayar kajian. Berapa-berapa kita buat cukai-cukai tu. Tak boleh bayar pula. Minta nak kawan. Kami pun minta kurangkan lah cukai tu balik. Daripada kenakan pada untuk kerajaan. Kami tahu kau kerajaan kami menumpang kau. Menumpang tu apa? Menumpang bapak kau punya pesara punya nak mampus pun. Geng-geng kau lah. Semua orang-orang yang kata nak mati, tak larat tu nak jadikan sebagai bawa kereta, nak jadi pandu-pandu arah. Cakap pun dah jadi pembohong. Orang tua, orang cakap ni duit now ni tak boleh ni, apa nama apa? Tok Mat. Orang tua, oi, ni. Dia tengok apa tu? Main balik. Main balik. Hang jangan duk ambil duit tu aku. Main balik. Main phone tu balik. Hang kacau. Hello Atika. Dia duk tengok duit now ni. Halal punya ni. Dia duk kata haram. Dia kacau lagi ni. Dia ambil buat apa tu? Dia ambil ke dia buat keluar duit ke? Dia minta ke apa? Minta kerjasama nak tengok. Bukan minta nak bola sangat telefon kau tu. Orang pun kerja gaji besar ke? Orang tua macam mana tau? Macam mana menantu main rumah. Umur Tok Wan dengan Tok Mat ni. Esok-esok ni kita sekarang ni boleh relevan lagi. Esok-esok dia tak relevan tau macam nak macam umur 80 Mahathir tu. Macam tu. Nak pegang buah dada anak menantu. Padahal dia bukan bodoh, dia cerdik. Dia buat tak cerdik. Dia buat orang pun tengok. Pasal apa? Menantu nak pegang buah dada menantu dia, betul suami dia tak ada. Tak apalah. Awak tu kan. Kenapa? Tu nak pegang buah dada. Lepas tu orang cakap dah pegang, tengok menantu dia bagi, perempuan dah bagi pegang. Nak bawah pula. Ni bangsa ni orang tua bodoh ni.